keadaan je nih. Ya, di sini nih di Tawati. Nah, ini rumah rungus. Nah, kadang bilik dia ada 3, lengkap dengan ada ruang belang. Nah, kunci lagi ada kunci yang sedia, kunci. Nah, tempat tisu pun ada, tempat gantung ni pun ada, tempat gantung tuala ni macam ni. Ada kelambu semua. Tapi jarang-jarang lah dia punya lubang. Okey. Sini ada cermin lagi, ada lampu. Lengkap dengan kipas. Semua ada, lampir. Okey, ada kipas. Semua ada. Selesa juga lah. Macam-macam ada. So, ini kita punya peserta juga lah. Ya, semuanya itu. Ya. Ini suasana ni mau masak ni sudah ni. Ini perbincangan nih. Perbincangan ni runding-runding. Okey. Kalau terbakar pun ada juga, pemadam api juga. Tidak ada masalah. Ada ambulans. Lampu emergency pun ada, lampu ada. Okey, ini suasana ada. Panjang-panjang, ada lebih kurang ada 10 rasanya bilik. Okey, duduk-duduk. Okey, sini bilik. Ini kita cas, dan sekarang cas walkie-talkie. Sudah low bed ni. Duduk nasi pun sudah sedia. Okey, suasana bilik. Semua ada. Sini semua lengkap dengan sound system. Ya, sini ada disco. Sini main pakau lagi. Main pakau lagi. Main pakau. Sini main untuk malam ni. Malam kambing lagi. Sini semua ada soket juga kena sedia lah. Sekitar sini. Sini pun ada gong. Untuk testing power. Semuanya ada 10 bilik. Semuanya ada 10 bilik. 10 bilik. Ini kita punya first aider juga lah. Kalau orang bilang first aider. sama kandang harimau, first aider. Ini kita punya responder juga. Iya. Sekarang kita melawat loh. Melawat ke tandas. Tandas. Ya, sini ada tandas. Terus, ya dari sana tandas. Sebelum kita pergi tandas, sini kita beli tempat laki-laki punya camping ataupun tempat perempuan sama juga. Semua satu tinggi, satu rendah. Okey. Kita jalan ke tandas. Cepat sikit. Wah, suasana memang cantik lah di sekitarnya. Sekitar memang cantik. Ya, memang cantik. Ini suasana yang di bawahnya. Semuanya atap rumbia. Okey, no problem. Okey, teruskan. Sini tempat berak lah. Tempat berak. Ini tandas perempuan. Ya, ini tandas perempuan. Harap-harap nak nampak yang lain-lain doh. Hai. Okey, tandas tempat berak juga. Tempat ni tandas laki-laki. Warna biru. Okey, lengkap. Dalam sini lengkap luas tuh. Cukup luas bos. Ada mangkuk tandas, ada hos. Okey, tempat gantung baju. Lampu satu-satu. Ini pipe lah. Okey, switch dia. Okey, ini sinki. Sinki on lampu loh. Sorry bos. Lampu tidak bos. Okey, ini sinki. Okey, sinki. Kasih tisu juga sedia. Ada cermin. Difahamkan untuk rumah rungus Kamurut ni. Dia punya sewa satu bilik RM35. Okey, RM35 ada 10 bilik. RM350 mungkin boleh runding lah kalau senjen. Okey, terus. Dari sana. Terus sini. Tandas. Terus kita pusing sebelah lagi. Ini tempat mandi. Tapi sebelum sampai tempat mandi ada tempat cuci piring juga mungkin. Bersih gigi. Cuci beras. Okey, sini pun ada tong sampah juga. Okey. Okey, sini bilik mandi. Bilik mandi. Okey, ini untuk perempuan lah. Jadi tak payah masuk lah kan. Okey, hai tu. Hai. Okey, ini suasana belakang dah. Kita masuk sini. Kita on lampu. Ini khas untuk lelaki. Okey, ini tempat berak juga. Sabun tapi ini di bahagian tempat mandi tu. Okey. Ini bos, shower. Ada shower bos. Shower lengkap dengan air panas ada. Sabun memang luas lah. Ada agak-agak 6 kaki je lebar. Semuanya ada 2, 4, 6, 8 tandas. 8 tandas. Terus ke ujung, ini tempat air panas di atas.
Okey. Ini pun special dari sikit. Ini kau-kau air panas ni. Ini kau-kau. Ini kau-kau di hujung-hujung sudah. Okey, sampai kita di bilik hujung bangunan. Okey, hujung bangunan. Tidak apa-apa nampaknya. Okey, kita patah balik lah. Ada 2 tangki ya, 2 tangki. Okey, turun. Ini yang biasa punya lah. Ini kalau kena mandi air panas ni memang kau-kau. Yang ini boleh kontrolnya lah. Okey. Jalan. Okey, sampai sini. Licin bos. Sorry bos. Okey. Ini suasana dia bos. Okey, ini suasana sekitar lah. Nanti kalau ada kesempatan aku ambil lagi daripada luar tu. Tapi sekarang ni hujan. Susah sikit ni hujan. Tu adalah telefon baru bos. Baru tes ni bos. MMS bos untuk hantar data. Okey. Sampai sini lo. Zulu Mike daripada Alpha Juliet. Correct. 7 Alamak bos. Tapi tunggu bos. Ada anjing bos. Alamak. Wow bos. Hush. Mana tu wow bos. Itu wow bos. Cancel bos. Kau baring-baring sana bos. Mari kita dengar kata anjing bos. Alamak. Terus ada kurap lagi tu bos. Ada kurap anjing dia bos. Okey bos. Okey. Itu di sebelah bos. Di sebelah. Jadi kita cuba zoom bos zoom. Kita kabur sikit sudah bos. Itu sana sebelah bos. Itu ialah dia punya dewan. Okey, nanti malam kalau sempat kita berdewan je. Semalam ni malam pun ada juga kerja sikit. Kita bantu ni Mas Bandaraya ni. Okey bos. Correct 73.